Poin sekarang adalah pada Presiden CUPEX dan persoalan tentang kekayaan beliau. Individu yang jadi tumpuan ni tak lain tak bukan Presiden CUPEX sendiri. Beliau ni dah lama pegang jawatan dan baru je dipilih semula untuk penggal ketiga. Isu pertama yang dibangkitkan adalah status jawatan beliau. Katanya, beliau ni cuma seorang kaki tangan pelaksana, bukan pegawai grade tinggi. Tambah lagi, beliau dah melepasi umur pencen tapi dapat sambung kontrak. Jadi orang mula syak. Adakah ini cara untuk beli pengaruh dan kesetiaan beliau? Dari sinilah timbul soalan paling besar yang dikemukakan. Macam mana seorang penjawat awam peringkat pelaksana boleh kumpul aset yang sebanyak dan semewah ini? Jom kita tengok senarai harta yang didakwa. Dengar ada banglo mewah, ada homestay sampai 11 bilik siap dengan kolam renang, ada rumah 2 tingkat, unit perumahan di Putrajaya dan beberapa lot tanah lagi. Banyak kan? Bukan setakat hartanah je tau. Koleksi kenderaan yang didedahkan pun lebih daripada 8 buah. Ada macam-macam model, termasuk yang mewah. Ini lagi menguatkan persoalan. Dari mana datangnya semua kekayaan ni? Jadi, mesti korang tertanya-tanya, kenapa sekarang baru nak dedahkan semua ni? Untuk faham, kita kena tengok bagaimana aktivis ni letakkan pendedahan dia dalam satu konteks yang lebih besar, yang dia panggil perang rasuah yang munafik. Inilah inti mesej dia sebenarnya. Ada satu percanggahan yang sangat ketara. Di satu pihak, kerajaan laungkan perang habis-habisan terhadap rasuah. Tapi di pihak lain, aktivis ni dakwa dia yang bawa maklumat ni pula yang kena serang dengan laporan polis dan ugutan. Dia dakwa sepatutnya siasatan fokus pada dakwaan rasuah tu. Tapi sebaliknya, siasatan macam beralih kepada dia pula. Kata beliau, ini bahaya sebab ia boleh bagi chilling effect. Maknanya orang lain akan jadi takut nak dedahkan salah laku di masa depan. Okey, lepas dah dengar semua ni, apa kaitannya dengan kita? Sebenarnya, ia membawa kita kepada satu persoalan yang lebih besar. Isu accountability dan kepercayaan kita sebagai orang awam. Poin penting kat sini ialah tak kisahlah apa keputusan siasatan nanti, dakwaan-dakwaan ni dah buka mata kita tentang satu isu penting. Ia adalah tentang cara institusi awam dan agama kita diuruskan dan sama ada mereka benar-benar telus dan bertanggungjawab kepada kita. Jadi, ini soalan untuk kita fikirkan sama-sama. Bila ada dakwaan serius macam ni, apa peranan kita sebagai rakyat biasa untuk pastikan ketelusan sentiasa ada? Isu-isu macam inilah yang kami cuba kupas dan